pasal kita punya unit masa ni. Okey, 1 jam berapa minit? 60 minit. Sama dengan 60 minit. Okey, kemudian 1 hari? 24 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 tahun? 12 bulan. Kemudian 1 dekad? 10 tahun. Okey, 1 dekad 10 tahun. 1 abad? 100. Lagi? 1 abad 100 tahun atau 10 dekad Okey. Ini adalah formula yang kamu perlu tahu dan memang kena ingatlah, tak ada yang boleh diubah kan. Okey. Azalia, have you done the exercise yang penukaran tu daripada perpuluhan ke tu, dah siap ke belum? Kan hari tu dah sampai stop kita, hari Jumaat tu kita stop kan. Okey. Jadi cikgu harap semua dah faham konsep dia. Okey, sekarang kita akan tengok tambah pula. Tambah masa. Muka surat 141. Okey, kita tengok sikit tambah masa ni apa yang kita akan pelajari. Okey, Aisyah. Aisyah tengok apa dia yang kita nak belajar apa. Cuba tengok topik yang kecil tu apa. Jam. Jam dan minit. Okey, selak lagi. Apa dia lagi? Hari dan jam. Lagi? Tahun dan bulan. Lagi? Dekad tahun. Abad dan dekad. Abad dan tahun. Lagi habis dah? Dah kan? Okey, jadi untuk tambah masa kita tetap akan ada penukaran unit juga yang kita pelajari tu. Okay. Contohnya kamu tengok dia akan bagi soalan yang berbentuk pecahan dan dia juga akan bagi soalan dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita kena tukar dulu unit masa dulu, baru kita boleh buat operasi dia macam biasa Cuma kali ni kita kena hati-hati dalam pengiraan sebab kita tertakluk pada dekat sini. Okey. Tengok yang pertama, contoh yang pertama, jam dan minit. Jam dan minit. Masa perjalanan di antara dua bandar. Okey, tengok. Jam dan minit. Ada yang masih kurang fokus lagi ni. Ada yang masih tak selesai lagi ni. Boleh bersedia dah belajar? Azalia boleh? Okey, jangan banyak sangat pergerakan tu. Sagi otak tak tahu nak buat yang mana satu. Okey, tengok masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan di dalam gambar rajah di sebelah, iaitu PQ 1/3 jam, QS 1/5/6 jam, manakala Q sampai ke R 50 minit. A. Hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar S. Apabila soalan sebut hitung jumlah masa perjalanan daripada bandar P ke S. Ada direct masa tak? Tak ada kan? Dia tak ada bagi direct masa kan? Dia bagi P ke Q, Q ke S. Okey, dekat sini kita ada dua benda yang kita kena tambah. Maksudnya perjalanan daripada PQ, berapa minit PQ? Berapa minit PQ? Dan kita ada QS. QS berapa? 1/5/6 jam. Okey? Boleh? Okey. Tengok. Soalan minta P ke S. P ke S dia akan melalui PQ, kemudian dia akan melalui QS. Jadi PQ adalah 1/3 jam. Kemudian kita akan tambah dengan QS. QS sama dengan berapa? 1/5/6 jam. Okey. Kamu ingat lagi tak tajuk tambah pecahan yang telah belajar masa tahun 4, tahun 3, ingat? Okey. Jadi kat sini adalah operasi apa? Sorry, bukan operasi. Bentuk apa ni? Bentuk pecahan. Yang ini pun bentuk pecahan. Pecahan, yang ni pun pecahan. Jadi apa yang kamu kena selesaikan dekat sini adalah tambah pecahan.
Nah, tambah pecahan. Ingat lagi tak tambah pecahan? Tak ingat dah? Kena samakan penyebut. Yang bawah ni kita sebut penyebut Okey, tengok sekarang ni. Kita tengok kita ada 1/3 dan kita ada 1/5/6. Ini nombor pecahan. Yang ni apa? Nombor bercampur. Okey, boleh tambah. Tambah. Okey, sekarang ini kalau tambah pecahan, kita kena tengok pada apa? Penyebut. Penyebut dia sama ke tak sama? Tak sama. 1/3, 1/6. Lepas tu macam mana kita nak buat? Kita darab. Apa darab apa? Kita tengok mana yang kecil. 3 kan? 6. Okay. Jadi kita kena samakan bawah ni, iaitu 3 darab 2. Atas pun darab 2. Kat sini darab berapa? Okey, jadi darab 2 maksudnya bawah tu darab 2. Atas pun darab 2. Yang ni pun darab 1. Yang ni pun darab 1. Cikgu perlu tak kita tukar kepada pecahan tak wajar? Okey, untuk soalan yang ini, kita boleh tukar dan juga boleh tak tukar. Boleh dan tak boleh. Okey. Kalau kita tak nak tukar pun tak apa. Tapi kita kena hati-hati dalam pengiraan kita. Cikgu akan tunjukkan dulu kalau kita tak tukar macam mana. Okey, sekarang ni kita tak tukar tau. Okay, kita selesaikan dulu. 1 darab 2. 3 darab 2. 6. Okay, ni jam. Tak apa, nanti kita tulis. 1 ni kita kekalkan. 5 darab 1, 5/6. Sekarang ni penyebut dia dah sama ke belum? Ni penyebut dia 6, sini 6. Sama dah? Okay, dah sama. Jadi 1 ni kita kekalkan 1. 2 tambah 5 berapa? 7/6. Penyebut kena sama. Tapi 7/6 tu dia jadi apa? Pecahan tak wajar. Macam mana nak jadikan dia pecahan wajar? Bahagi. Iaitu 7 bahagi 6. 7 bahagi 6 berapa? 1/6. 7 tolak 6, 1. Jadi 1 yang atas ni dia akan tambah ke 1 yang nombor bulat besar ni. 1 yang atas tu akan tambah ke 1 nombor bulat besar. Jadi 1 tambah 1 jadi? Okey, belakang bawah jadi 1/6. Jadi jawapan dia 21/6 jam. Okey, soalan minta dalam apa? Dalam minit ke dalam jam? Dalam jam. Soalan minta dalam jam. Okey, 21/6 jam. Jelas? Kalau soalan yang pecahan dengan pecahan, ingat kita kena samakan dulu penyebut dia. Baru kita boleh buat tambah. Okey, faham Cikgu tengok masa soalan baru-baru ni kan, matematik kamu yang buat darab pecahan tu kan, ada yang darab, dia sebelum dia darab tu, dia samakan penyebut. Jadi kat situ dia confuse. Aku kena darab dulu ke aku kena samakan penyebut dulu? Awak jangan confuse Kalau kata tambah pecahan dengan tolak sahaja, kita kena samakan penyebut. Kalau darab pecahan, atas dan atas, bawah dan bawah je. Okay? Mudah je, simple je. Okay, jelas yang ni? Ada soalan? Okay, cuba tengok B pula. Hitung jumlah masa perjalanan dalam minit. Sekarang ini disebut dalam minit. Dari bandar P ke bandar R. Tengok atas, P daripada berapa? P 1/3 jam. Sekarang Q ke R pula berapa? Q ke R 50 minit. Okay, sekarang kita tukar soalan daripada P ke R pula. Okay. Tukar soalan jadi P ke R. Jadi P ke Q 1/3 jam. Q ke R adalah 50 minit. Betul. Jadi kalau P ke R sama dengan 1/3 jam tambah dengan 50 minit. Okay. Nampak tak perbezaan bentuk dia kat sini?
kita ada pecahan dan kita ada nombor bulat. Okey, macam mana kita nak selesaikan kalau macam ni? Ha? 50/1. Selain daripada tu? Ha. Kena tukar yang ini kepada minit. Kan nampak tak? Ini jam, ini minit. Sama tak unit dia? Tak sama unit dia. Bila unit dia tak sama, tak boleh tambah begitu saja. Fokus. 1/3 jam kamu kena tukarkan kepada minit. Ingat lagi tak cara nak tukar? Mestilah ingat, baru belajar minggu lepas. Ambil 1/3. 1 jam berapa minit? 60 minit. Tambah dengan 50 minit. Salin balik semula. Okey, apa yang kita boleh potong dekat sini? 3 dengan 60 berapa? 3 bahagi 3. 60 bahagi 3. 20. Jadi 20 ni 20 apa? 20 apa? Pandai. 20 minit. Baru kita boleh tambah 20 minit tambah dengan 50 minit. Berapa dia jawapan dia? Baru nak panggil ni Syif Alisha. Berapa? 20 tambah 50 sama dengan 70 minit. Kunci kefahaman konsep dia dekat sini. Bila kamu jumpa soalan macam ni, konsep dia yang kamu kena fahamkan dekat sini. Kamu nampak dia punya unit tak sama, jam, minit. Kamu kena tukarkan yang jam ini ke minit. Ya? Cikgu, saya nak tukarkan 50 minit ni ke jam, boleh tak? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Tetapi dia akan jadi 50/60 jam. Dia akan jadi dalam bentuk pecahan. Jadi dia akan jadi berapa? 5/6. 50 dia akan tukarkan kepada pecahan lah. Sebab ni bentuk pecahan. Bila pecahan dia akan jadi 50 minit per dengan 60 minit. Jadi kamu suka tukarkan yang ni kepada minit ke atau yang ni kamu nak tukarkan kepada jam? Tukarkan yang mudah lah kepada minit yang ini. Dapat 70 minit. 70 minit bersamaan dengan berapa jam? 1 jam 10 minit. 70 minit dia dah lebih, dia jadi 1 jam 10 minit. Ngantuk ke? Okey, sebabkan kita ada yang ngantuk, maka cikgu bukan dia saja. Ramai lagi cikgu nampak mata-mata macam ni. Macam tu. Jadi kita akan buat latihan dekat depan. Panggil seorang-seorang ni, buat seorang-seorang kat depan ni. Boy, mereka boleh ngantuk lah kita mengajar. Okey. Kita cuba dulu soalan yang pertama. Soalan yang pertama, cikgu dah langkau terus ke ke latihan. Bagus. Muka surat 153. Yang dekat rumah pun buka muka surat 153. Okey. Kita cuba latihan muka surat 153 Okey. Cikgu bagi masa untuk cikgu tak ajar perpuluhan lagi. Okey. Tadi cikgu ajar pecahan kan. Sekarang ini ada soalan yang ada perpuluhan. Okey, contohnya soalan nombor B. 0.25 jam tambah 3 jam. Muka surat berapa? 153. Okey. Untuk soalan yang perpuluhan pun sama juga. Ini cikgu bertunjuk nombor B iaitu 0.25 jam tambah 3 jam. Okey, sekarang ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Perpuluhan. Yang ini bentuk apa? Nombor bulat. Sama tak unit dia? Sama. Kalau unit sama, kita boleh tambah seperti biasa. Dapat berapa? 0.25 tambah 3. 3.25 jam. Senang tak? Senang. Yang susahnya yang ini. Yang susahnya adalah
Bukan. D pun sama juga. Hari, hari, hari. Belum lagi. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 C. Bukan nombor 1. Imam Raisya bukan nombor 1 nombor 2. Soalan nombor 2 Ini nombor 1 besar. Sekarang kita tengok nombor 2 C Apa nombor 2 C? 7.5 hari tambah Okey, kawan-kawan, cuba kita lihat dekat sini. Ini apa? Ini apa? Soalan nak dalam apa? Jam. Bila soalan nak dalam jam, ini pun jam, mana yang kita perlu tukar? 7.5 hari sebab yang ini hari. Okey, kita kena tukar yang ini. Macam mana cara nak tukar? Allahu Akbar. 7.5 darab dengan 24. Boleh buat pengiraan? Boleh? Jadi dapat jawapan, dia akan dapat jawapan dalam jam. Kenapa darab 24 Izara? Betul, dalam satu hari ada 24 jam. Okey, tapi yang itu kejap lagi kita buat. Cikgu nak test kamu punya pengetahuan untuk soalan yang pertama dulu. Nanti dulu jangan hilangkan. Jangan hilangkan. Kita buat dulu pengiraan dia. Sebabkan awak tanya soalan yang macam agak menakutkan cikgu. Adakah kita boleh hilangkan titik tu? Mari kita tengok adakah kita perlu hilangkan. Okey, kita buat jalan kira kat tepi ni. 7.5 darab dengan 24. Okey, 4 darab 5? 20. Okey, kosong sini, 2 di atas. 4 darab 7? Tambah 2? Wah, dah cekap dah lah kaulah. 2 darab 5? 1 di atas, potong ni. 2 darab 7? Tambah 1? 15. Okey, kosong. Kosong. 3 tambah 5? 8. 1 ni, 1 tak ada. Okey, sekarang ada berapa tempat perpuluhan? Jadi 1 tempat perpuluhan, bawah pun kena 1 tempat perpuluhan. Maksudnya daripada belakang ke sini jadi berapa? 180 apa ni? Baru kita boleh tambah dengan 19 jam. Jelas? Okey, boleh? Betul, 109 jam. Tak payah berkira pun. Okey, bagus. Okey, sekarang ini cuba buat muka surat 153 dalam buku tulis. Nombor 1 dulu kita buat nombor 1 dulu. Ya, buat wah, asyik buku tu tinggal je, Wak. Habis tu macam mana tu? Kena beli tu. Sekejap cikgu tengok matematik. Ros Putri nah. Taulah ada Ros Putri. Banyak betul lah buku Ros Putri ni. Dia kerap sungguh tak bawa buku. Nah. Okey, buat sekarang muka surat 153. Siapa yang tak siap lagi yang perpuluhan tu, tolong bagi space sikit. Cikgu tak nak kamu terus langkau Cikgu nak kamu siapkan 1 3 berapa? 135 Lepas tu buat yang ni pula. Okey? Okey. Buat daripada nombor 1 A sampai H. A sampai H.